way ke Melaka dengan All New Proton X50 2025 dan juga 70 mile dashcam 4K Omni. Kami pandu dari Selangor ke Melaka dalam 2 jam sahaja. Kalau datang Melaka, korang kena check in dekat Hotel Majestic Melaka sebab dekat je kalau korang nak pergi jalan-jalan. Perjalanan korang lebih menarik dengan 70 mile dashcam 4K Omni. Walaupun dia kecil and comel je, dia boleh record 4K resolution tau. Dan ada lagi satu features yang menarik, ia ada voice control yang mana korang boleh control je guna suara. Capture left. Dengan 70 mile dashcam 4K Omni, ada ciri AI motion detection yang boleh kesan pergerakan mencurigakan. Kadang-kadang dashcam biasa rakam gelap yang tak jelas pun. Tapi dengan 70 mile dashcam 4K Omni, lengkap dengan teknologi Lumi Vision, semua nampak terang dan detail walaupun waktu malam. Kita dah sampai Melaka! Tengok tu, ada boat! Korang boleh jalan-jalan dah OOTD area Jongko Walk. Dah penat jalan depan Dutch Wave, korang boleh makan cendol tepi Sungai Melaka. Next, jom kita makan makanan Baba Nyunyadi di Bangalow. Ayam pongteh dan udang masak lemak nanas jadi pilihan kami. Memang seronok dapat explore negeri penuh sejarah ni. Tempat ikonik, lepas tu makan pun sedap. Macam-macam ada dekat sini. Dan semestinya perjalanan jadi lagi selamat dan worry free dengan 70 mile dashcam 4K Omni. Jumpa lagi di next trip. Bye!